Hari ini dalam sejarah. Program Simposium Inisiatif Jalur dan Laluan atau Belt and Road Initiative telah dianjurkan oleh Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM pada 8 Ogos 2022. Objektif utama simposium ini adalah untuk mengukuhkan kerjasama antara Malaysia dan China di bawah inisiatif Jalur dan Laluan. Program ini memberi tumpuan kepada pembangunan dalam bidang penyelidikan, pendidikan, teknologi, pelancongan, kebudayaan dan ekonomi. Antara tetamu kehormat yang hadir ialah Menteri Kedutaan China di Malaysia, Tang Rui, Esko Pendidikan dan Teknologi Negeri Melaka, Datuk Rais Yassin, serta Naib Chancellor UTM, Profesor Dr. Masila Kamarudin. Secara keseluruhannya, program ini telah memberikan impak yang positif dalam memperkukuh hubungan dua hala, Malaysia dan China. Oleh itu, Simposium Inisiatif Jalur dan Laluan UTM merupakan satu inisiatif yang penting dalam memperluaskan jaringan antarabangsa serta menyokong pembangunan mapan melalui kerjasama strategik antara Malaysia dan China.